Di tangga ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi menjual petrol pada harga RM2.61 seliter sahaja, jauh lebih rendah berbanding kebanyakan negara lain di dunia. Sebagai pengeluar minyak mentah terbesar di dunia dan ahli utama dalam pertubuhan negara pengekspor petroleum OPEC, Arab Saudi mempunyai kelebihan besar dalam mengawal harga petrol di dalam negara. Kekayaan sumber minyak ini membolehkan kerajaan mengekalkan harga petrol yang lebih rendah untuk rakyat sambil tetap memperoleh pendapatan lumayan daripada ekspor minyak. Walaupun begitu, Arab Saudi kini sedang melaksanakan visi 2030, iaitu pelan transformasi ekonomi untuk mengurangkan kebergantungan kepada minyak. Namun, harga petrol untuk rakyat masih dijaga agar kekal berpatutan sekaligus memastikan kos sara hidup rendah dan industri pengangkutan terus berkembang pesat.